Jarang dah budak-budak muda buat chapati. Kalau tak ada budak-budak macam ni, 5 tahun lagi kita makan towel good morning je. Mungkin kita makan roti prata segera je beli kat Giant. Kami sampai Perlis ni semalam naik kereta, tapi sebab nak bergerak senang naik motor. Semalam motor tu kami isi minyak RM2. Dah pusing 2 kali habis Perlis ni kan. Dah hampir nak masuk Langkawi dah. Minyak RM2 semalam tu tak habis-habis lagi. Punyalah kecil dah Perlis ni. Jadi kami datang ke kedai yang orang ke-8 recommend. Maksudnya kena tanya orang lain lah lepas ni sebab habis dah rakyat Perlis. Kedai Chapati Labu Sayur. Area ni dia panggil area persiaran makanan Bintong. Dekat daripada hujung sana sampai ke hujung sana ada 1463 kedai menjual macam-macam jenis makanan. Baman tu ada dekat tepi orang buat longkang sana. Dia terbaring dekat sana. Banyak sangat dia makan. So kami singgah dekat sini nak makan chapati, makan light sikit lah. Orang kata chapati sini famous. Chapati dekat Perlis ni ada macam-macam. So chapati dan juga kuah sardin. Bismillahirrahmanirrahim. Chapati ni sedap, lembut. Cuma sardin ni ada M sikit. Kalau siapa suka M, mungkin dia suka lah. But sedap lah. Chapati memang kena makan dengan sardin. Dia punya chapati ni rasa lembut, nipis yang cukup sedap. Tengok, jarang dah budak-budak muda buat chapati. Budak-budak muda sekarang buat Grab je dia tahu kan. Kalau tak ada budak-budak macam ni, 5 tahun lagi kita makan towel good morning je. Tak ada dah chapati. Mungkin kita makan roti prata segera je beli kat Giant. Kedai ni dia buka dari pukul 7 pagi sampai 12 tengah hari. Lepas tu dia break pukul 4 petang sampai 11 tengah malam. Dia cuti hari Rabu. Kalau nak makan chapati nak rasa boleh lah. Ini orang Kelantan mesti suka ni.